barang ni baru sampai semalam. Saya takut benda kejadian yang sama berulang kan. Jadi saya buka dulu, saya cek. Alhamdulillah lah. Tu yang buat saya terperanjat nak sampai nak buat video ni. Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam channel saya. Okay, untuk video kali ni saya nak share satu singki lah. Untuk singki ni saya beli kat Shopee. Dan sebenarnya singki ni adalah singki yang kali kedua saya beli. Yang kali first saya beli tu saya return balik sebab dia punya banyak yang tak elok lah, tak cukup barang. Lepas tu ada yang berkarat-berkarat. Jadi saya dah order lagi satu singki yang baru punya. Dan pada harga dia tu kan, saya ingat mungkin dia punya kualiti tu agak sama lah dengan singki yang first saya beli tu. Tapi dengan harga 200 lebih, dekat 300 lah, kita dapat singki yang macam ni lah. Jadi saya macam agak terkejut jugalah. Betul ke singki ni harga macam ni tapi dia punya kualiti macam ni? Okey, jadi macam mana lah, saya ni buat kitchen cabinet. Jadi kebanyakan barang-barang customer akan suruh saya sendiri carilah. So di antara yang customer nak adalah singki. Jadi saya dah godek cari dalam Shopee tu. Ini kali kedua, jadi saya dah jumpa Shopee tak. Saya dah jumpa singki ni. Alright, tak apa lengah masa lagi, jom kita tengok sendirilah singki ni. Nanti tuan-tuan kata saya goreng tuan-tuan pula. Okey, untuk singki yang saya pilih ni, saya rasa dia made in China. Lepas tu dia punya brand pun tak ada tulis. Tak tahulah, tak jumpa lagi brand apa dia ni. Dia tulis stainless steel sink. Itu je lah kot. Untuk saiz yang saya ambil adalah, sekejap, dia ada tulisnya kat sini. Okey, sini. Saiz yang saya ambil adalah 680 mm kali 450 mm. Dia ada, tak silap saya, kalau singki yang macam ni dia ada lagi banyak pilihan. Tapi atas, untuk kalau yang singki yang waterfall lah, dia ada starting daripada 680 sampai 900 lah, tak silap saya, ke 850, saya dah lupa dah. Tak apa, nanti saya check balik dalam Shopee. Alright, jom kita buka. Okey, sebenarnya ni saya dah buka dah semalam sebab saya takut barang ni baru sampai semalam. Saya takut benda kejadian yang sama berulang kan. Jadi saya buka dulu, saya check. Alhamdulillah lah. Tu yang buat saya terperanjat nak sampai nak buat video ni. Okey, so dalam kotak ini macam biasalah, benda-benda yang dia akan bagi. Ini dia bagi kita cup washer. Cup washer sekali dengan dia punya pipe ni lah, hose dia. Cup washer rasanya siapa yang pernah pakai dia tahulah macam mana kan. Pernah tengok ke pernah pakai. Yang ni untuk kita basuh cawan lah. Kemudian ini dia punya hose lah. Cumanya hose okey. Cuma macam yang kita tahu, kalau singki yang jenis macam ni, dia bagi fleksibel ni lah. Fleksibel ni sebenarnya saya tak berkenan sangat pakai. Sebab bila kita pasang bawah singki, dia akan melendut lah. Dia akan melendut dan air yang jatuh payah sikit lah nak naik ke tanah, nak masuk, jatuh ke lubang drain pipe tu. Cuma kita nak kena, tak tahulah, macam saya saya dah tahu masalah yang akan datang. Kalau kita tak buat plumbing betul, maksudnya saya akan hack dinding, saya akan turun lagi lah lubang drain pipe tu, biar dia ke bawah lagi. Kalau buat kitchen cabinet dengan saya, insyaAllah saya akan buat. Sebab saya dah tahu itu masalah yang akan datang lah kalau kita tak buat dia punya lubang turun air tu. Biasanya saya akan turunkan lagi lah daripada lantai sampai ke kaki, sampai 300, lebih kurang sekaki lah, daripada lantai sampai ke lubang tu saya akan turunkan sekaki. Kalau buat kitchen cabinet dengan saya, memang saya akan buat. Okey. Jom kita tengok dulu hose ni apa yang ni. Okey, ni hose yang first ni. Okey, hose ni biasanya kalau tak silap saya dia untuk
apa, overflow punya hose lah. Kemudian ini untuk water trap. Kemudian dia punya tak tahulah apa nama nak panggil dia. Inilah, ini benda yang biasa kita dapat lah. Untuk lubang, tu saya tak lupa, tak tahulah dia nama apa. Untuk lubang ni dia agak besar. Jadi kalau kita nak pakai yang kan kita kalau bawah sinki kita punya water trap kita yang standard yang colour putih tu, saya ingat dia tak boleh masuk sebab ini dia agak besar. Okey. Okey, ini sebenarnya water trap. Untuk water trap water trap dia bagi satu je. Yalah sebab sinki pun single bowl kan. Ni hose besar dia. Hose ni yang saya masukkan akan melendut tu. Maksudnya daripada maksudnya dia akan duduk macam mana? Lebih kurang dia akan duduk macam ni. Jadi kalau kita tak tebuk dinding, tak turunkan kita punya drain pipe tu ke bawah, jadi kedudukan air tu bila dia jatuh, dia naik balik masuk ke dalam lubang, memang susah lah. Hose ni pun hose standard lah, hose yang agak besar. Kemudian ni ada satu kabel. Untuk kabel ni saya tak pasti, nanti saya akan check balik. Saya rasa ni kalau untuk jolok air tersumbat lah, berkemungkinan lah, saya pun tak pasti ingat sebab ni benda ni baru lagi saya nampak. Kemudian ada beberapa fitting ni lah. Betul lah, mungkin sebab dia macam nampak gaya macam dia sangkut dekat sini. Untuk kita jolok-jolok apa, kalau ada macam ada apa, sampah ke apa, kita boleh jolok lah pakai kabel ni. Saya tak pasti lah, nanti saya confirmkan balik. Kemudian ada beberapa fitting lain lah. Saya rasa ini tak tunjuk kot. Ni overflow punya. Sebab banyak sangat, nanti nak panjang pula video ni. Jadi saya akan simpan balik benda-benda untuk bahagian plumbing ni. Okey, kemudian untuk dia bagi satu tray macam ni. Tray ni pun kita dapat lah dengan dalam sinki ni. Tray ni untuk basuh, lepas kita basuh sayur ke apa, kita boleh sidai atas ni lah. Dan lagi betul-betul banyak barang dia bagi. Macam yang ni adalah untuk kita susun pisau atau parang lah, untuk keringkan pisau dengan parang. Dia ada tempat untuk pasang dia. Nanti saya akan buat video jugalah pasal cara pemasangan dia ni. Kemudian ada lagi satu tray. Kita akan dapat 2 tray. Okey, untuk tray dia ni macam dia claim dia punya ni stainless steel. Dia lah kot. Ada tray macam ni. Kemudian sabun dispenser. Untuk kita ni biasalah, kita isi sabun dalam ni untuk kita basuh pinggan ke basuh tangan ke, lebih kurang itulah. Ni ada sabun, bekas sabun. Lagi dia ada bagi beberapa stop cock kat sini lah. Dia ada 3 way punya. Tu yang terperanjat tu, sebab sebelum ni jarang, tak pernah lagi saya terima benda-benda yang banyak sangat macam ni. Ada lagi satu stop cock juga. Untuk yang tadi colour biru, yang ni colour merah, mungkin untuk air panas lah.
Nanti kita akan tengok sama ada dia ada guna ke tak ada guna. So kita akan dapat 2 stopcock. Letak sekali lah, takut nanti dia hilang. Lagi kita dapat chopping board. Chopping board pun dapat. Chopping board ni dia pun agak tebal. Kayu apa tak tahulah, wallahualam lah. Kayu apa yang dia pakai. Okey, kemudian kita akan dapat ini barang, dia punya barang tarikan yang pertama sekali lah. Sebab apa saya beli singki ni? Ni dia punya kepala pipe dia, jenis waterfall. Ini yang biasa tuan-tuan tengok lah kat dalam TikTok apa semua tu kan, dia orang jual kan. Kepala dia colour gold. Nanti boleh keluar air terjun tu lah. Siap lah semua dengan dia punya batu ladung dia semua, supaya kita boleh, ni panggil pull out apa? Pull out punya kepala pipe. Kemudian dia punya semua fitting-fitting dia lah. Ada hose dia bagi 2 untuk air panas air sejuk. Yang ni dia punya sambungan dia lah. Okey. Kena jaga elok-elok ni, takut bercalar. Okey, yang terakhir sekali. Ini dia punya singki dia. Okey. Alhamdulillah lah, kali ni saya dapat tak ada yang teruk lah. Itu hari yang kali first saya beli tu, dia ada berkeladak dalam ni lah, dengan apa, kalau orang utara panggil ayam acak berkacak dalam ni. Ada karat-karat gitu tepi. Tapi macam ni alhamdulillah saya dapat yang okey. So untuk singki ni saiz dia 680. Dia ada lebih lagi dia, 680 750 lebih kurang je lah, saya dah lupa dah. Yang saya beli ni saiz 680. Kira ni yang paling kecil kalau kita nak pakai singki yang ada waterfall punya apa? Ada yang itulah kepala pipe waterfall tu. Okey, yang ni dia punya corak honeycomb. Dan cara turun air dia pun dia ada buat siap-siap. Maksudnya air tak akan bertakung lah kat celah-celah ni. Bila kita dah siap membasuh, dia akan turun macam ni. Sebab dia ada macam condong sikit kan. Okey, untuk singki ni dia claim dia punya thickness 5mm. Tapi tak nampak lah 5mm. Tak tahulah macam mana dikira 5mm tu. Mungkin daripada sini ke dalam ke. Dan singki ni stainless steel. Okey. Jadi itulah yang buat saya terkejut tu. Sebab kalau betul-betul nak yang ada fungsi ni semua, kalau kita kata brand Livinox lah. Livinox memang mahal lah, 1,500 yang itulah harga dia. Baru kita boleh dapat nampak apa? Dapat fungsi-fungsi yang macam ni lah. Ada waterfall, tempat basuh cup washer, tray-tray semua. Tapi tak tahulah, China sekarang ni betul-betul dahsyat dia orang. Dia orang mampu buat singki-singki yang macam ni dengan harga yang dia bagi mampu milik tu lah kat orang. Okey. Itulah jadi yang membuatkan saya terkejut tu lah, pasal harga dia lah. Harga dia 200 lebih. Saya pun tak expect sangat singki ni terlalu padu macam ni. 200 lebih apa yang kita boleh ni kan. Tapi macam ni lah. Dia punya kualiti dia. Okey. Nanti saya akan bagi siapa-siapa yang berminat nak beli singki ni, saya akan sharekan link dekat bawah. Tuan-tuan kena cepat lah, takut nanti ada apa, takut habis lah, takut habis stok. Sebab saya jumpa satu kedai ni lah, harga dia yang macam tu dengan singki yang saya dapat ni.
Tuan-tuan tak payah jenuh-jenuh nak scroll. Ini harga yang saya rasa paling murah yang saya jumpa, dan dia punya fungsi dia banyak, sampai terlebih-lebih. Okey, nanti saya akan buat pemasangan, nanti saya akan buat video satu lagi pasal pemasangan pula. Nanti kita akan buat review sekali lagi lah, tengok macam mana dia ada leaking ke tak leaking. Sebab ni barang China tahulah, kadang-kadang dia punya fitting getah tu, getah murah dah pakai kan, ada leaking titik-titik. Sebab saya dah pernah kena lah, beli singki, nak pasang dia berjam-jam jugalah. Tapi itulah, harga murah, kita dapat lah dia punya kualiti yang macam tu lah kan. Kalau nak baik, kalau macam Livinox tu memang tak ada masalah lah. Leaking memang susah nak jumpa. Tetapi ada juga singki-singki yang brand-brand China ni yang kita bernasib baik lah, dapat dia punya fitting, sambungan pipe semua tu tak leaking. Untuk hose waterfall pun saya akan test nanti. Alright, saya ingat sampai kat situ dulu perkongsian saya. Saya harap video ni sedikit sebanyak membantu lah bagi siapa-siapa yang tengah duk pening-pening nak cari singki macam mana kan. Ni di antara contoh lah, saya akan sharekan. Tak tahu, saya jumpa satu kedai tu lah. Tuan-tuan siapa yang berminat, kena cepat, takut dia habis stok. Alright, sampai kat sini dulu perkongsian saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Saya harap video ni membantu. Assalamualaikum.